Assalamualaikum guys, selamat datang ke video Farizi channel. Kena di sini unbox barang dari Monster dan kita beli kat komen tadi. Majalah Koran Boba isu 82, isu 78 dan isu 79 dan isu 75. Okey, saja kita tengok. Menarik lah isu 75 ni. Dan saya nak unbox barang pack Mecha Motor, pack Mecha Strike. Okey, jom kita review. Okey, Mecha Motor, pack Mecha Motor, pack Mecha Strike. Okey, inilah kad yang saya nanti-nantikan. Okey, dengan saya nak unbox Hot Wheels warna biru. Dengan saya nak unbox paling rare ni mechanizer Mecha Motor. Okey, jom kita tengok. Wow, mechanizer Mecha Motor ni paling rare ya, harga dia paling rare. Ni susah sikit nak jumpa. Okey, jom review 75 dulu. Kalau mau 75, jom kita buka. Wow, dia plastik lah dia terlibat benar dia. Oh, depan dia pasal bubur dia kawan-kawan pasal Merdeka yang masa 2018. Ni bubur Musa episode 10 yang kena nampak. Ni yang bubur terbang tu. Mana dia? Bubur terbang. Campak bubur terbang ni nampak dia tu yang pakai spek masa masak tu. Dulu ada komen ni masih review tapi dah koyak ya malangnya. Kita tengok ni. Wow, kau bobo yang pasal Merdeka lah. Okey, dah habis. Next kita review kau bobo isu 78 ni pula. Oh, menarik. Oh, ni pasal superhero je. Oh, ni pasal monster sebelah yang gaduh dengan fan dia tukar jadi bobo api tu mana. Ni yang kena tolak tu sampai terjatuh. Okey, jom kita tengok ni. Oh, yang jadi bobo api tu part paling best ni. Ni poster Max Laksamana je. Okey, ni saya kena cepat sebab 7 minit je. Dia pula yang hampir nak baling sampai kena sedia shader tu je. Okey, ni part yang angkasa tu. Okey, yang paling best sekali isu 79. Okey, jom kita tengok. Menarik isu 79. Depan dia gambar bobo dengan pantul je, menarik juga. Okey, jom kita review. Gambar bobo. Ini besar tips 12 yang pantul yang depan ceroboh tu. Ni dia yang poster bobo kos 7, menarik. Ni ada gambar halilintar ya. Ni Papa Zola jadi macam perempuan tu. Yang percaya tu. Bobo halilintar. Ganas grafik dia. Hebatlah gambar halilintar itu. Saya nanti-nantikan. Isu 82 pula. Okey, jom kita apa menarik. Wow, isu 82 lah. Ni pasal yang episode besar tips 13 yang jaga note tu. Okey, ni bobo movie 2 sebelum keluar dia. Okay, ni pasal boba air ya tadi. Ni pasal yang dia sangkut kat simen tu sangkut. Ni yang pakai tubuh tu. Tapi yang depan dia, depan dia boba lintar lah, ganas juga. Hebat lah. Okay, dah kita review 82. Kita review Hot Wheels lah. Ini buka sekejap je, warna biru. Hebat. Ini belakang tak manual sebab ni kaki tu biasa. Wow, Hot Wheels. Ini satu kereta je. Okey, next. Ini kedua, ini pertama yang komik ni. Yang ketiga kita ambil kad Mecha Motor pack Mecha Strike. Kita tengok. Pack Mecha Strike. Okey dah, ni saya beli satu paket harga RM5.50 ya, dengan kalau beli semua harga dia RM49.50. Ni saya beli kat MP Shop Lamada Putrajaya je. Apa itu saja kita buka. Kita mulakan dengan Mecha Motor konco-konco dulu. Okey, jom kita tengok. Menarik Mecha Motor konco-konco. Okey, jom kita buka. Ada nak pencet aman dah. Jom kita buka. Tak ada masa. Okey, ni saya berikan pasal pada putera ya. Tinggi dan berbukit. Okey, jom tengok. Jadi kita buka review. Ini dadu ya. Okey, kita buka semua. Wow, ada topi lah. Wow, garam si Encik Ahmad dan Abah. Karo. Hebat. Ni Babylon. Okey, ni pula Mecha Motor konco-konco dekat benar ni special dia. Kita susun. Okey, ni Mecha Motor konco-konco yang menarik. Okey, next. Max mana? Kita review. Okey, pack kedua. Okey, jom kita buka. Kalau 6 minit kita berhentilah 7 minit. Kita buka cepat-cepat. Okey dah. Dadu lagi. Okey, Max Chachix Fanboy.
Oh, ni mecha cucu, bukan cucu yang nenek tu. Ni robot pengawal penjara yang macam kat musim 113. Ni mecha tank. Okey, ini pula Max Mana. Ni kat ni macam dah tunjuk je macam yang fanboy ada tu dalam musim 4 episode 10 yang fanboy tu. Tapi kemah tu koyak gambar dia. Ni Caman Dambar. Semua macam dah bahasa dia movie kan season 1 sampai musim 4. Okey. Max Mana tak ada lagi yang ada marah je masa sekarang. Okey, next kita review Mecha Dino. Okey, jom kita buka ni pula. Okey, tak apa dia dapat. Okey. Review dengan tak review. Dah ada. Okey. Ni Mecha Lens ni macam lokasi yang diorang kena pukul dengan friendzone ni. Dr. Bandit Andy dia Toksa dia tak ada pun kat season 4. Okey, ni Ninja Merah ini masih ada. Impostor dalam musim 4 episode 4. Ni Arcada pun ada. Ni pula Mecha Dino. Okey. Dia boleh tembak orang sampai jadi token. Okey. Next yang keempat. Pet nombor 4. Ni Mecha Chef. Okey, jom kita buka yang ni pula. Okey, kita buka. Okey, ini Troket. Hebat. Mecha Matu Chef Mod. Menarik. Okey, ini pula Mami Balut ya. Okey, ini pula Influenzo. Rocket Fish. Yang besi blok tu, Influenzo. Tapi dia pun ada juga kat musim 4. Ni Mega Rubica. Okey, menarik. Dalam musim 4 episode 13 dengan musim 1 episode 3 ya. Okey. Saya kena berhenti ni sebab takut penuh memori. Okey. Next. Okey, sekarang dia balik. Jom kita sambung. Okey, pack nombor 5. Mecha Lesbian. Ni dah lupa dah apa nama dia. Ni apa kita buka je lah. Okey. Okey. Dadu lagi. Okey. Konco-konco Max Mara dalam musim 3. Ni Payapi. Okey. Ini Mega Janito Dollhouse musim 4 episode 6. Ni Mecha Mato biasa je. Ingatkan dia ada laser beam. Okey. Next. Mecha Detective. Okey, yang pakai spek tu, yang tidak jadi detective tu, yang macam dalam musim 4 episode 4. Dia nak tahu penyelesaian yang kalahkan impostor tu. Okay. Ni. Wow. Dadu lagi. Ni Air Hasud. Okay. Bagogo macam dalam Mecha Mata Movie. Ni Mecha Detective. Amazing. Tak wujud dalam musim 4 sampai 2. Ni Fullest Devil. Okay. Ni pula King Boss the Dragon. Dalam musim 3 tak ada pun. Okay. Next. Mas Mara. Okay. Jom kita buka. Bukan Mas Mara. Okay. Dadu lagi. Okey, ni Carbo dan Jetsis. Okey, Mecha Laser menarik dalam musim 3 episode 2. Mecha Matotrok memuat sopan dah ada dah kat dalam tu. Okey. Mega Janito Tokang. Tak ada juga kat musim 4 masa lawan dengan Kubiko. Max Mara. Betul lah Max Mara pada juga seteka. Walaupun ada gambar marah. Okey. Next, Grakakus. Okey, dah kita buka. Dadu lagi. Okay. Mega Concho dan Rangers Bot. Okay. Mega Concho Rangers Bot sebenarnya. Okay. Camellia. Okay. Mecha Helicycle kat sokongan je. Sumorai. Sebab Mecha Cycle mana boleh lawan. Takkanlah dengan langgar je. Mega Rubica. Okay. Negra Kakus. Kakus kan dah mati. Tapi itu kat kifu je lah. Okay. Ni pack nombor 7. Okay. Pack yang terakhir nombor 9. Mecha Pengawas dalam musim 4 episode 1. Jom kita buka. Ni Dadu lagi. Okay. Quacky tak ada kat dalam musim 4 ni.
musim 31 ni. Mecha Matomo, pengawas Mo. Okay. Cloudiva, Mega Concho, Rock pengawal penjara kasih paling ganas sekali. Kubiko. Karakter spiral lain macam ya. Okay, ni paling ganas ya. Okay. Okay, semua kad dah habis. Okay, yang paling terakhir sekali ada nanti-nantikan. Mechanizer Mekamato. Okay, dapat gambar tunjuk phone je. Yang macam Mechanizer tu, macam Amato selalu ni ada 50 audio card. Tapi yang tak boleh jadi Galaxy card. Mekamato Mechanizer dia tulis. Okay, ni Mekamato. Ini Mechanizer Mekamato lah. Dia tunjukkan Mechanizer. Ni bagi manual ya. Akan dia audio card. Okay, boleh mainkan dengan boleh kad Mecha Strike ni boleh mainkan dengan Mechanizer. Ni kad biasa pun boleh. Kita was tu kita buka Mechanizer di pulau. Okay. Wow, inilah senanti-nantikan Fuyo Mechanizer dah buka. Cantik siul. Okay, cuba tekan lampu dah. Ui, ada lampu. Mesti tak payah guna bateri pun. Okay. Wow, jadi siul. Mechanizer Mekamato. Gempak. Ni manual dia. Macam bagogo kan. Ni dalam set bundle. Okay, ni manual dia je. Okay, ni manual dia. Ni manual pengguna. Okay dah. Dalam ni pula ada, wow, ada kad Mechanizer lah. Ni kad tu guna Mechanizer je. Okay, keluarkan semua. Ni charge, alat charger dia. Okay, yang ni pula 10 je. Mecha Buy. Okay, ni basikal. Ni kad biasa. Yang untuk Mechanizer ni kad yang paling khas, yang sesuai. Okay, yang kita buka yang dulu lah. Cuba ni. Okay, jom kita review Mechanizer lah. Okay, ni macam beli kat Nurse ni macam mana biasa. Tapi jom kita review. Mechanizer ni saya beli dengan harga RM79.90. Saya beli ni, kecuali kad ni saya beli kat Impression Alamanda. Yang lain ni semua saya beli kat Galactic Comic Putrajaya dengan harga RM79.90. Okay, je kita ni buka terkelamat. Dia ada lagu dengan cerita. Oh, ada lagu. Meja ni Mechanize Music. Mechanize. Oh, yang ni tunggu kuat pasal suara. Ni suara je kan. Oh, dia macam kalau lama mesti mereka buat kecakap. Lagu lagi. Buka dia ni sementara. Okay, ni kad dia je, kita buka kad dia. Okay, ni kad dia je, kita buka apa kita dapat. Okay, Mecha Blaster. Okay, jual dia atas bawah lah. Mats Cacik. Boleh tahan. Macam dari iklan lah. Konco-konco. Okay, Sumorai. Gambar sampai sebok. Ninja merah ada kuasa ninja. Rubika. Okay, Mega Mekamato. Mega Mekamato dalam musim 3.4. Mega Mekamato ni masa musim, masa movie ya. Okay, Mecha Dino kat dalam musim 3.9. Mecha Troop. Mecha Bot Troop Mod. Ini macam Mecha Bot, dia akan cakap sopan ya. Okay, ni Mecha Blaster paling best. Dia macam kuasa keras petis. Gerakan dia okay. Next, kita buka yang ni pula. So dah buka dulu. Aduh. Akhirnya tercakap kuku sendiri. Cakap jari sendiri. Okay, ini semua kad dia yang kita ada. Okay, Dollhouse. Okay, boleh tahan. Camellia. Okay, Trocket boleh tahan. Inkasa, Arcada, Cloudiva. Semua orang baca kita ceritakan. Scarecrow sebab dia dari season dengan masa movie yang Papai Api. Karo, kan suka nyanyi dia kata Karo Cake. Amazing, Vending Bros mesti 3.7. Air Hasud dah ada kat dalam kad tu, kat Mecha Galaxy Card. Barbarossa, Tokang, Mami Balut. Bukan Mami tu macam mak. Influenzo dalam iklan, macam dalam iklan. Konchozoku, Emperor Fulus, Karamsi, Carbro dan Jetsis, Mecha Tabung, Mecha Mower, Mecha Bagi, Mecha Katak, Mecha Plane, Mecha Laser Beam, Mecha ABC, Mecha Rapid Blaster,
Mecha Matomo, Mecha Bomber Mode, Mecha Monkey, Mecha Monyet dalam bahasa Melayu, Mecha Beca dalam movie, Mecha Gajah, macam dalam CCTV bersenam, Mecha Cucu, bukan cucu yang nenek tu macam saya cakap tadi, Mecha Helicycle, Mecha Boat, Mecha Boat sama, Mecha Mato, karakter utama, Mecha Bot, pertama juga, Mecha Tank, Mecha Jetpack, yang last kali Mecha Bike. Ok, jom kita test. Kita tekan satu kali dulu mulakan dengan ini. Ok. Ada apa-apa dia yang saya tanya. boleh bantu? Sila masukkan kad ke dalam mechanizer. Biar saya ulang semula arahan. Ni dia nasihatkan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sama. Kau tolong. Okay, kita mulakan dengan karakter utama. Bukan Mecha Blaster. Ok. Mecha Blaster. Bersedialah untuk ni. Dihancurkan konco-konco. Habislah kau. Buku-buku. Ui, jadilah. Mecha Bot, Mechanize! Oh, macam video select edit tu. Macam biasa. Dah biasa. Oh, Mecha Bot. Tak nak cuci sampah Tak apa. Kau terimalah dengan ni. Nah, makan ni. Aha, tak nak tolong aku lagi kan dah kena. Jangan masukkan. Masuk car wash ya. Butang kejujuran. Sopan. Ya tuan. Ada apa-apa saya boleh bantu? Dah azan, pause sekejap. Okey, kembali lagi selepas azan. Okey dah. Saya akan kembali setelah azan tadi. Okey, dah mula kat. Yang paling special hurt Mecha Mato. Cepat masukkan. Jangan buang masa. Okey. Jadilah. Mecha Bot, Mechanize! Hebat lah. Mecha Mato. Okey, sama. Menarik. Okey, tema lagi. Mantap. Yang motor tadi. Motor Mecha Bike. Nak bawa motor pergi sekolah bilai. Jadi lah. Mecha Bot, Mechanize! Mecha Bike! Dia bawa motor. House. Roket. Ini lagi konco dia paling utama. Nyamuk pula. Aku dah start menarik. Mecha Mato Bomber Mode. Mecha Bot, Mechanize! Mecha Mato, Bomber Mode! Dalam mesin dia 10. Sampai 10 ya, tu mesin dia. Yang paling menggempak Mecha Konco. Mecha Bot, Mechanize! Mecha Konco! Dia buat jahat pula. Mulakan dengan ni. Mecha garam si. Robot tangkap Garsi. Lupa macam mesti dia siapa ya. Mecha Mato dia konco-konco pula. Okey, dah kita review. Mecha Mato konco-konco boleh kita dekat lah. Mecha Mato! Sama. Okay dah sampai ni je. Okay dah. Nak level lagi tak?
Satu kad je. Robot ditangkap. Publon. Hai, nama saya Publon. Saya suka buat kuih-kuih. Nampak ibu baca ni buih ya. Dalam masa 3.5 nampak tokan tu. Okey dah. Okey habis. Okay, sampai sini video kita. Okay, dah. Kalau ada nak beli mekanisme mecha boleh cek ke kedai mana-mana saja macam Toys R Us, Aeon, Parkson, Easton dengan kad JLC Keepsake, TGV. Kalau kat kedai Shopee dengan kat Galaxy Comic Putrajaya, dengan kat kedai buku ya, macam kat MPH dengan Popular ya. Kalau nak beli dekat, kalau nak beli dekat kedai makanan, boleh beli kat 7E, My News dengan kedai banyak lagi. Okey, Cafe Rimat takkan ada kalau dengan beli kat kedai buku besar macam bukan kedai buku macam koperasi ya. Okey. Kebanyakan barang komik ni adik boleh cari kat Galactic Comic je. Dengan kad ni adik, dengan kad ni pun sama, adik boleh cari kat kedai buku mana je, macam kat MPH dengan Popular. Kat online pula semua barang ni boleh cari kat Shopee, dengan kat TikTok Shop, dengan Lazada, dengan Monster Store saja. Okey dah. Okey, sampai sini video dah dapatkan sekarang kad dengan pack Mecha Strike, kad pack Mecha Strike dengan mekanisme Mecha Mata komik Boboiboy ni dengan Hot Wheels. Hot Wheels lagi banyak kedai mainan juga sama macam kat Mecha Mata lah, banyak kedai macam Toys R Us. Okey dah. Sampai video kita. Okey dah, dapatkan sekarang sebelum kehabisan stok semua barang ni. Okey dah, sampai sini je video kita. Okey dah, bye semua, bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes. Bye.